Ni tak nampak tu. Sebab Sabah ni dia sentimen ni ialah untuk sekarang ni dia panggil dulu Sabah for Sabahan. Saya nak tanya sikit ni pasal Sabah ni. Sabah ni Dia pilihan raya ni, jadi apa yang dia dengar di Sabah ni sekarang? ialah Sabah ni sekarang ni tengah ialah pertikaian tentang kursi lah. Ni tak nampak tu. Sebab Sabah ni dia sentimen ni ialah untuk sekarang ni dia panggil dulu Sabah for Sabahan. Sekarang ni Sabah First pula. Daripada Sabah for Sabahan jadi Sabah First. Sabah First. Jadi parti-parti lokal ni dia punya moto ialah Sabah First. Saya rasa kalau gerakan ini berjaya, parti-parti yang ada di Semenanjung ni saya rasa akan Jadi kalau Sabah First tu maknanya UMNO bukan Sabah First lah. bukan, tak masuk. Bung bukan Sabah First lah. Bersatu bukan Sabah First lah. Bukan Sabah First. PKR pun bukan. PKR bukan Sabah First. Bukan. PAS pun bukan. PAS pun bukan. Bukan.